Pagi tadi je dah terminum susu basi. Susu basi lah. Aduh, pagi-pagi dah minum susu basi. I need to take RM10. Sekejap lagi kita nak pergi beli air bubble. Tekak kita dah nak sakit. Oh, abang. Very nice car. Let's go, guys. Aku macam buat sekolah dengan beg macam ni. Sekolah. Oh, sakit perut dah, sakit perut dah. Dah memulas. Jom taste test coffee yang kita buat. Hari ni kita guna susu soya, jadinya tak tahu macam mana kombinasi coffee dan juga susu soya. Dia macam nak cakap tak sedap tak, nak cakap sedap pun tak. Tak, mungkin tak kena dengan tekak saya. Tak apalah, yang penting bukan susu basi. Ini susu rasa macam kelapa-kelapa. Got my water. Hari ni kita sakit tekak sikit, so I need this bubble water here, air mineral, because somehow it help. So kita dapatkan satu dulu. Saya nak tunjuk satu benda, tapi korang tak boleh judge, okay? This is we see and we don't judge. Comedy is we see and we don't judge. Allah. Okay, dah tengok kan? Don't judge. I'm so excited sebab lagi beberapa hari I'm gonna leave this company. Lagi beberapa hari my last day dekat sini, and I'm so excited. I'm looking forward for that. Inilah tempat solat saya. Ni kita ada lampu chandelier, tapi belum ada lagi. Korang bayangkan je lah kan ada lampu chandelier. Itu pun chandelier juga ni. So inilah tempat solat Syara. Dulu Syara solat kat sini, tapi sekarang Syara solat kat sini sebab dekat dengan sofa. So we'll rest here sambil nak tunggu waktu solat kan. Boleh solat sini, boleh duduk sini dulu, dan dia solat sampai sini. Mari kita pulang ke rumah. Rakan-rakan sekalian, esok masih ada lagi hari yang baru untuk kita tempuhi, lewati, harungi, seberangi, menyayangi, mencurangi. Takut yang mencurangi tu? Mencurangi jangan. Let's go. Istilahnya, jom kita makan Kinder Bueno kejap. Boleh tak? I have a little moment. Jauh sangat korang duduk sini. Dekat sikit. Adakah kita patut beli stand untuk DJI? Okay, ini lebih mesra kan? Adakah angle ni lebih mesra? Korang rasa tak kemesraan kita? Shut up. Mari kita makan Kinder Bueno. RM5 yang kita beli di Gordian. Sebab apa? Sebab saya nak makan coklate. Sedapnya mi rebus. Tak faham tau aku. Kau tengah buka coklat Kinder Bueno, tapi tiba-tiba tekak nak makan mi rebus.
this air. Hari ni ada air anda saja. Air bubble okay ada. Ada yang kecil je, but I wanted yang besar. So beli air anda je lah. Comel anda. Anda sudah makan? Anda sudah minum air belum? By the lighting, because the silhouette being thrown at night, right? So rate your home from 1 to 10. 9.5. Ikan patin tempoyak. Berapa kilometer ke sini, Pak? 40 kilometer just for this. Just for you. Oh, you lah. Kamera saya stuck. Apa yang saya harus lakukan? Okay, mari kita open. Bismillahirrahmanirrahim. Problem with DJI. Ini adalah kali ketiga dia stuck. First, dia tak boleh tutup. Kepala dia tak boleh tutup. Second pun sama juga, kepala dia tak boleh tutup. Third, yang ni macam korang tengok lah. Nak tekan apa pun tak boleh. Janganlah gitu.